Gua punya suara gila, suara rakyat. Sembang tiada tapi memang padu buat kau lega. Punya tempat lain kau bergelak. Stay gila, stay raw, jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. Okay, selamat datang kembali ke Gua Punya Podcast. Okay, so basically Gua Punya Podcast ni kita dah berehat lama dah, nak kat setahun dah aku rasa. Betul tak, Cak? Lebih kurang? Ya. Setahun, Cak. Dan hari ni orang kita... pun kadang-kadang lupa kita siapa. Betul, hari ni kita decide untuk kita buat secara, orang kata, secara online lah. Sebab apa? Sebab sewa studio mahal lah. Sewa studio mahal, kau tahu tak? Kau jangan buka aib sendiri Kan? kecil. Sewa studio mahal. Jadi Ya betul, sewa studio mahal, babe. kan. So kita decided macam okeylah kita buat secara online kan. And ada banyak sebenarnya topik-topik yang kita nak kupaskan sebenarnya. And antara topik-topik yang terbaru sekarang, kita ada topik terbaru apa sekarang ni, Cap? Sekarang ni banyak topik yang baru yang hangat-hangat dekat dalam pasaran ni sebenarnya, Cip. Cip pula. Yang okey, aku ni antara orang-orang kata ya, aku tahu kau tu katak di bawah tempurung. aku ni antara orang-orang yang tak berapa nak tahu sangat tentang, orang kata, benda-benda viral yang terkini, kau tahu tak? Kan? Antara topik terkini yang viral adalah aku punya topik pagi petang tadi. Sekarang ni pun masih berdengung lagi ni. Druk orang like aku ni. Oh, masih berdengung topik tu Ya. Okey, topik yang kau dapat ni sebenarnya, topik tu kau dapat dekat mana sebenarnya ni? Macam-macam. Yang ini aku dapat kali ni adalah daripada Threads. Sekarang ni Threads tengah trending, Cik. Tengah trending, bis. Tengah trending Tengah trending. Macam sebelum ni topik yang memang hot gila dekat Threads pasal penyondol. Penyondol kan? Okey. Pasal penyondol. Okey, sekarang lepas tu penyondol dah kurang sikit. Ni baru. Apa dia? Baru ni. Aku baru baca semalam dan memang gila-gila babi punya dia punya viral. Apa hal? Okey. Kau dulu nak pergi Minang anak dara orang, kau pergi sendiri ke kau hantar wakil? Okey, kejap bagi aku recall sebab aku kahwin 2013. No, kau ni. Kan? Aku kahwin 2013. Setahun sebelum tu 2012. Okey, 2012 yang aku ingat lah aku hantar rombongan meminang pergi ke rumah wife aku. Ya, pada zaman tu adalah girlfriend aku lah. Aku hantar rombongan meminang. Yalah. Tapi aku kena duduk kat luar lah. Aku kena duduk kat luar dan family members aku akan masuk lah. Family members aku akan masuk dan sebagainya. Diorang lah yang akan berbincangkan apa benda yang diorang nak bincangkan, dan lepas diorang bincang tu, dan bila ada jamuan makan barulah aku masuk. Tapi of course, sebelum diorang membincangkan apa-apa tu, aku dah bagilah pointer-pointer dia. Okey, nama dia sekian-sekian, adik-beradik dia berapa orang. Kira aku bagi jawapan bocor lah. Kan? Soalan bocor, mana ada jawapan bocor? Soalan bocor soalan bocor lah. Lepas tu aku bagi tahu aku dengan girlfriend aku dah discuss nak hantaran berapa banyak dan sebagainya. Okey, kita bagilah bagi tahulah dekat juru cakap ni. So juru cakap aku pada ketika itu adalah arwah uncle aku kalau tak silap aku. Dia yang jadi juru cakap dan dia ke? Aku pun tak ingat, tapi yang pentingnya ada orang tua yang dah berumur, yang dah ada pengalaman, dan dia lah yang jadi juru cakap dia lah jadi tukang pantun dan sebagainya ni. Kan? Jadi aku duduk kat luar dan bila semua dah selesai barulah diorang akan bagi, okey Pis, dah selesai, jom kita masuk makan kan. Basically dah selesai, maknanya dah siap sarung cincin semualah. Maknanya aku tak dapat nak menyaksikan benda tu pun. Ya, betul. Kan? Kau datang masuk dalam tu tersengih macam kerang busuk je. Betul tak? Aku datang Sama. Senyum-senyum sipu kan. Lepas tu tengok makanan sedap, masa tu kita berdalah. Kan? Aku basically bapak aku tak bagi aku pergi. Apa pasal? Dia kata tak payah kau pergi, kau tunggu je kat rumah. Okey. Tapi bapak aku cakap, ujung-ujung bapak aku cakap tak apa, ikut sebab ayah tak tahu jalan. Kang rumahnya ke mana tak jadi Minang, Kang. Okay, aku basically aku pergi aku punya majlis pertunangan tu sekadar untuk tunjuk jalan. Okay. Lepas tu aku nak tunjuk rumah dia mana satu. Okay. And then lepas tu cousin aku ingat lagi masa tu cousin aku bawa pergi ke Giant Kampung Melayu tu lah.
Okay. Duduk lepak situ. Dan dah habis apa semua, bapak aku panggil. Datang rumah, aku naik rumah dia. Dan bapak aku cakap, okay, inilah dia bakal menantu cik, ini gini nama dia gini apa benda semua. Ni bakal mentua kau gini, pergi salam. Lepas tu bergambar pun nah, tunang aku kat sana ujung, aku kat sini. Dia bergambar, tak ada ambil gambar rapat-rapat, sarung-sarung cincin tak ada. Basically dia bergambar ni dia macam apa, syarat je lah kan. Bergambar. Itu pun aku tengah-tengah adik-adik aku, mak aku apa semua kan. Lepas tu aku ingat lagi dia punya menu. Nasi putih, masak lemak nangka, ayam masak merah cik. Lemak sedap. Ni apa hal? Okey. Memang sedap. Tapi itu kita cik. Itu kita. Kan. Zaman sekarang terbalik. Apa hal? Orang tua-tua duduk tepi. Ni. Gua ni pengantin duduk cakap. Weh, serius lah sekarang? Serius lah. Okay. Lagu. Okay. Ini macam best je. Okay. So, betulkan aku kalau aku salah. Contoh aku nak kahwin ni. Aku nak pergi hantar rombongan meminang ni, nak bertunang ni. Ya. Aku yang nak kahwin, tapi aku jadi tukang cakap. Ya, dengan bangganya. Apa ke benda weh? Video ni viral gila tu. Lepas tu dia punya cringe dia tu kan. Kau tahu dia siap boleh duduk dekat tengah-tengah majlis tu, dia boleh cakap, okey, nama saya sekian-sekian ni mengantar rombongan, saya ni memang dah jatuh cinta dengan anak cik. Dengan dia punya ayat-ayat manis dia lah kan. Saya pun dah sediakan hantaran 50,000, saya dah transfer kat dia, saya dah transfer kat dia, tak percaya boleh tanya dia. Kan dia kerja apa Syul dah boleh transfer 50,000 bagai ni? Aku pun tak tahu lah. Tak, yang best tu dah transfer 50,000, ada 7 cincin. 7 cincin? Aku tak tahu dia nak kahwin dengan anak dara orang ataupun dengan Thanos. Kalau dia nak kahwin dengan Thanos sekalipun, Thanos pun baru-baru ada 5 jari, kau tahu tak? Kan? Mana datang lagi 2? Kan? Kan? Thanos pun dia petik gini je. 5 jari je. Lagi 2 aku tak tahu dia letak mana. Buat loket. Okey. Cop, dia kata dia bagi 50,000. Dia dah bank in lah 50,000 ni. Ya. Dan dalam masa yang sama dia beli 7 cincin. Ya, bagi kat perempuan tu. Tiap-tiap hari tukar cincin aku rasa Aku pun tak tahu lah. Hari Isnin dia pakai cincin batu, hari Selasa dia pakai cincin emas, hari Rabu dia pakai cincin belian. Mungkin lah 7 hari. Hari Jumaat dia down sikit pakai cincin ni tembaga. Berlarutan. Cincin tembaga berlarutan hari Jumaat kan. Tapi kenapa dia yang jadi juru cakap? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu apa motif dia. Tapi bila tengok muka dia memang mak ni poyo tu. Tapi aku tak tahulah kan. Aku mula-mula husnuzon jugalah. Aku cakap mungkin dia bercakap tu, mungkin bapak dia ni nak ada apa-apa nak bagi ucapan ke apa kan. Tapi bagi aku kalau ada orang minta kau bagi ucapan, takkanlah sampai cerita macam tu sekali, betul tak? Mungkin juga. Kan tak mungkin lah orang bagi ucapan sebab pasal hantaran tu semua dah dibincangkan awal dah. Kan? Apa ni? Saya kerja sebagai korporat macai di salah sebuah syarikat korporat. Ingin mengucapkan. Dia nak ucap apa? Aku pun tak tahu dia nak ucap apa. Dia nak menganjing budak tadi tu kot. Selamat Hari Macai sedunia. Dan lah besok Hari Macai Itu okey tau. Itu okey je. Itu okey lagi. Lepas tu, lepas majlis tunang dia upload story. Berani. Dia upload story. Siap buat checklist. Majlis tunang dan lepas tu hantaran 50,000 dan beli cincin dan tu semua sekali kos aku 78,000 untuk kahwin ni. Dia cakap kat story tu gini doakan majlis kita berjalan lancar lah berbagai. Ujung-ujung apa? Ujung-ujung tiba-tiba ada ex-girlfriend dia, ex-tunang dia, kawan-kawan dia. Best dia. Hati-hati dengan dia ni. Scam. Tapi cara dia bercakap tu macam mana? Adakah dia macam terlampau, macam orang kata macam hormati orang tua, ataupun dia terlampau confident ke apa? Dia terlampau confident tu dia cakap.
Dia tak ada macam kita, cik, sebenarnya antaran kita dah setuju cik, antara saya dengan contohlah nama bakal pengantin perempuan Zarina kan. Saya dah bersetuju dengan Zarina hantaran sebanyak 50,000 dan pak cik semua tak payah risau, saya pun dah transfer kat dia gini urusan semua dah selesai. Seperti mana yang kita persetujui. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Dia kata saya cintakan anak pak cik, saya sukakan dia, saya akan jaga dia. Sebagai tanda saya jaga dia, saya dah transfer 50,000 hantaran dekat dia. Kau tak cik tanya dia. Dia bajet dia punya 50,000 tu macam 50 juta agaknya kan. So basically bagi 50,000 kau dah jaga anak dia lah. Contoh si Zarina ni umur dia dah 25 tahun lah kan. 25 tahun bapak dia tu pun dah invest dekat si Zarina ni pun dan selama 25 tahun dia lebih daripada RM50,000 kau tahu tak? Silap beras dia saja RM50,000. Lepas tu dia nak cerita apa? Oh, saya dah jaga anak pak cik, saya akan jaga dia dah kalau saya dah bagi RM50,000. Wow. Come on lah weh. Tak, aku tak kisahlah kalau dia nak cringe, nak self, macam orang kata apa tu nama dia, self promote dalam terms kau sebagai trainer, orang yang macam ini apa? Orang tu macam self bagi mempromosikan diri dia. Aku tak kisah. Kalau dia nak mempromosikan diri dia sendiri, bagi aku kalau dalam terms aku bagi dia sebagai masuk bakul angkat sendiri. Macam tadi lah. Tengoklah kita orang kelakar tau. Kan? Macam, tapi aku tak dapat faham kenapa dia boleh ada keyakinan macam itu sekali. Okay, fine. Macam mana benda ni boleh terjadi? Kau faham tak? Macam mana benda ni tiba-tiba macam dia boleh lari daripada paksi? Kan? Selama ni paksi kita adalah orang tua yang pergi, orang tua yang settle kan. Yang kita akan datang makan dia kerja kita. Betul. Makan, betul, ambil gambar berdua, itu pun ada halal gap kat tengah-tengah kan. Betul. Itu kita cik ni base. Itu kita yang sekarang ni kita boleh datang rumah ni kan. Kalau ikut zaman-zaman dulu, bapak aku cakap, kecut perut dia tunggu kat rumah. Aku ni penangan ni terima ke tidak ni. Lagi zaman tu mana ada telefon dan benda semua. Kau cuba bayangkan Mamat ni aku panggil dia sebagai get me syndrome tau. Get me syndrome ni bermaksud tolonglah pilih aku. Ada macam tu. Get me syndrome. You have to get me. Ada macam tu kan. So sebab itulah timbul dia orang kata overconfident tu. Kan? Cringe punya juga. Tapi kau bayangkan dia dah overconfident, okey? Dia pergi dengan baju kotak-kotak slow Yankee dia apa semua kan. Lepas tu masuk dalam rumah orang tu dengan berkaki ayam bagai kan, dia masuk rumah duduk bagi salam semua, bagi pantun apa sebagai macam ni. Dia pun cakap lah, pak cik jangan risau. Pak cik jangan risau. Contoh aku pak cik jangan risau pak cik. Pak cik jangan risau, saya akan jaga anak pak cik. Saya dah bagi dah dia RM50,000. Kalau pak cik tak percaya, pak cik tengok bank account dia. Dalam masa yang sama pak cik, saya dah bagi dia 7 cincin. Setiap hari anak pak cik boleh tukar cincin. Hari Isnin cincin tembaga. Hari Selasa cincin belian. Hari Rabu cincin emas. Hari Khamis cincin permata. Kan? Hari Jumaat cincin lollipop. Hari Jumaat cincin lollipop yang kita boleh buat nyok-nyok. Kan? Hari Sabtu saya bagi cincin getaran jiwa. Contoh kan. So, kau bayangkan kalau semua dah confident ni, tiba-tiba perempuan tu datang, lepas tu dia cakap kat bapak dia, "Bapak, saya tak nak kahwin dengan Dini." Tak, bapak dia tanya. Nah, kau setuju? Saya Dia siapa pak? Saya tak setuju bapak. Ini siapa ni pak? Dia kata kan. Dia siapa? 50,000 tu pun itu duit ni dia beli TV. 50,000 tu pun dia ambil PTPTN pak, dia kata kan. Nak cakap apa? Apalah kan. Lagi satu kan. Aku macam aku cakap tadi lah. Kau nak bercakap, nak get me syndrome ke apa kat depan orang, lantak kau lah kan. Tapi benda-benda gini kenapa orang tua tak tegah? Yes. Sebab keliling tu orang tua tau. Bila kau buat macam ni, dia akan mengganggu orang kata ekosistem perkahwinan. Mengganggu ekosistem. Ekosistem. Kau bayangkan kita budak-budak zaman sekarang ni dah lah bodoh-bodoh. Kan?
kurang expose benda-benda macam ni, kurang pengetahuan tentang perkara-perkara macam ni. Nanti satu hari nanti kan, adat tu dah tak ada tau. The beautiful of adat kita tu dah tak ada. Dah tak, dia ada sebab kenapa orang tua yang kena pergi. Kan? Sebab okey, contoh macam kita kerja dekat, macam kau sebelum ni kau kerja kat Petronas kan. Mana ada CEO hantar CEO pergi sendiri, pergi melamar job. Dia hantar orang baik. Dia hantar orang yang boleh deal, yang boleh bercakap, yang boleh negotiate kan. Siap silap 50,000 tu boleh jadi kurang jadi 35,000. Betul. Dia hantar orang-orang yang lebih tua lah, yang mewakili kita. Ni anak saya nak kahwinkan. Kan cantik tu. Ni anak saya kan. Aku masih duk fikir lagi ni. Dia cakap pasal 50,000 tu kan. Masalahnya sekarang ada orang tanya dia tak? Berapa banyak kau dah bagi? Itu aku tak tahu. Aku tak berani nak cakap sebab video tu sekerat-sekerat lah. Sebab kalau aku cakap nanti kan jadi fitnah kan. Tapi kan ini baru tunang baik. Iya. Okay, ini baru tunang. Kau dah boleh cerita yang kau dah bagi 50,000, 7 cincin bagai kan. Habis nanti bila time nikah takkan kau nak nikah diri kau sendiri? Asal kau cakap macam tu? Kan? Aku nikahkan diri aku dengan anak pakcik ni. Kau faham tak? Kan? Betul. Tak payahlah imam. Imam tak payahlah imam. Tak pun imam ada. Imam ada salam. Tak payah saksi. Saya sahkan sendiri. Kan? Dia sah. Kan? Bodoh Syal. Kan? Dan aku agak sedih bukanlah sedih, tapi aku agak macam pelik. Kenapa budak-budak muda zaman sekarang ni dia ni macam luar daripada kebiasaan kau tahu. Macam nak out of box sangat. Itu memang itu dah bukan out of the box lah, itu dah out of the world kau tahu tak? Betul. Dia dah out box, lepas tu dia terpijak box dia jatuh. Aku macam cannot lah bro, benda macam ni tak boleh lah. Aku bila dapat isu ni semalam aku baca kan. Aku cakap apa hal macam gini benda-benda macam ni. Kalau benda lain kau nak buat out of box aku tak kisah tau. Benda ni yang dah daripada zaman dulu-dulu lagi dah tak tahu lah nak cakap. Memang dah daripada zaman dulu. Memang tak adalah praktis macam ni. Ya. Tapi lagi satu, tunang ni adalah proses ta'aruf. Okey. Ini satu benda yang baru untuk aku juga. Silakan. Tiba-tiba kau nak jadi ustaz pula kan. Dia bukan ustaz. Aku pun baru nak start. Tapi aku pun belajar. Dah macam rappers Ini bukan ustaz, aku baru nak start. Kan, baru nak start. Kau jangan terperanjat. Jangan terperanjat, nanti gua kena lipat. Macam tu tiba-tiba. Okey. Dia ini kita bertunang adalah sesi ta'aruf. Sesi ta'aruf di mana sesi perkenalan di antara dua keluarga. Dua keluarga. So kalau kau tiba-tiba hantar diri kau pergi tengok, kau akan jadi nampak benda yang cantik je. Faham tak maksud aku? Faham. Contoh macam kau nak beli satu kasut. Kau nak beli kasut, kau cakap kasut tu cantik. Tapi sebenarnya kasut tu tak sesuai untuk kau sebab kasut tu akan menyebabkan kaki kau sakit. Okey. Tapi kau sendiri yang pergi, kau akan cakap tak kisahlah kaki aku sakit pun. Yang penting kasut ni cantik. Tapi cuba kalau kau hantar orang lain. Contoh bapak kau, Pak, bapak belikan kasut ni Pak. Lepas tu bapak tengok okey tak kasut tu. Bapak kau cakap, okey kasut ni cantik, tapi aku rasa tak sesuai kasut dengan kau. Kasut ni sakit nanti kaki kau. At least ada benteng lah kat situ. Betul. Itulah sesi ta'aruf dia. So orang tua kita, dia tahu bahasa-bahasa lenggang-lenggok macam mana nak korek sesuatu daripada keluarga sebelah sana. Jangan dia korek benda lain sudah. Jangan dia korek benda lain dah lah. Jangan dia korek benda lain sudah. Nak korek. Kan? Tapi aku lebih suka ataupun aku lebih gemar, aku rasa benda ni takkan jadi isu kalau katakan adat ni daripada zaman tok nenek dulu memang siapa yang nak kahwin dia yang kena pergi. Ya, betul. Kan? Tapi benda ni dah macam sudah langgar. Bukanlah sudah langgar hukum. Tak adalah hukum pun. Tapi dia macam sudah langgar apa orang kata norma. Dia akan membuatkan stigma kepada masyarakat. Kau punya Stigma bahasa. ni bahaya. Kau punya bahasanya semenjak kan? semenjak setahun kita tak Aku online ni. bahasa dah membastik ni 3 orang je benda tadi. Kan. Biasalah bra. Kan? Mula-mula 3 orang kan. After lepas tu while besok 30. Aku rasa lepas ni kita kena buat jadual je. Ni please. Buat jadual Buat jadual. Boleh je. Kan?
Boleh je kan. Since kau pun dah tak kerja. Ai, janganlah cakap kuat-kuat. Jangan cakap alamak. Janganlah cakap kuat-kuat. Since kau pun dah jadi full timer content creator, dan kita buat schedule lah. Boleh? Tak ada masalah. Kan. Okey. Alright. Sementara kita tengah nak membincangkan lagi tentang hal ni, okey, kita take a break dulu dan kita akan kembali selepas ini. Alright. Subscribe. Gua punya podcast always vibe. Kita kongsi cerita macam abang. Esok sambung lagi. Jangan lupa datang. Okey, selamat datang kembali ke Gua Punya Podcast. Confirm kena sai. Okey. So, topik tadi tu cerita pasal yang 50. Tapi okey, benda tu hanya terjadi pada satu orang je lah. Ada lagi satu. Tapi ada lagi satu ni aku boleh husnuzon lagi lah. Dan aku rasa video tu dihantar yang part itu. Dan part itu yang menjadi kecaman orang. Video dia pasal seorang budak. Bukan budak lah, pengantin jugalah. Bakal pengantin lah. Dia pergi meminang. Nah yang ini okey. Dia hantar mak ayah dia benda semua. Dan lepas tu dia dalam video tu menunjukkan dia tengah berucap. Tapi tiba-tiba dia tukar jadi tazkirah lah. Alamak. Dia tukar jadi tazkirah lah. Dia sudah ceramah itu semua orang-orang tua dekat depan dia. Kan? Dia ceramah? Dia ceramah. Dia siap cerita rukun kahwin. Dia siap cerita hadis mengenai perkahwinan. Semua dia cerita. Yang pakcik tu ya kan, nganggur. Macam lah pakcik-pakcik tu semua tak tahu. Kan? Pakcik-pakcik tu semua tu dah kahwin dah puluh-puluh tahun dah daripada engkau. Kau baru nak kahwin, kau pergi ceramah pakcik tu pula. Tapi kalau aku rasa kalau kita ambil pada sudut pandangan positif, mungkin lah kan. Mungkin ada baiknya. Tapi kenapa dia yang tiba-tiba bagi tazkirah pula ni? Tazkirah? Dia baik tu betul, tak ada masalah habis. Baik tu okey, memang betul, tapi tak kena pada tempat dia. Kan? Mungkin dia boleh sampaikan tazkirah tu selepas majlis, masa tengah makan ke apa ke kan. Mungkin kan. Ini kau tengah majlis kot. Tapi belum sempat benda tu nak viral, nak gila-gila babinya viral, dia sudah buat counter. Dia cakap apa? Dia kata sebenarnya majlis tu saya tak ada dalam majlis. Perbincangan dilakukan oleh ibu bapa dan saudara mara saya. Okey. Dan saya dipanggil masuk selepas majlis tu selesai. Dan ayah saya, ayah atau parents dia lah minta disampaikan ucapan. Tapi intention orang tua kita kalau suruh sampai ucapan adalah ucapan penghargaan. Betul lah tu. Betul lah tu. Bagi ucapan sepatutnya cakap saya nama saya sekian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menerima rombongan kami kan. Betul. Doakan kami panjang jodoh apa benda semua kan. Minta restu daripada keluarga kan. Kalau aku jadi orang tu doakan kami, restukan hubungan kami, dan kalau boleh diskaun lah sikit duit hantaran tu je kan. Kan? Serius, aku pun ada cakap juga dulu masa zaman aku kan. Bapak aku panggil di atas. Lepas tu dah kenal-kenalkan tu kan. Lepas tu bapak mentua aku sekarang lah. Duduk dulu. Duduk dulu kata macam tu. Lepas tu juru cakap. Bapak mentua kau yang sekarang ni? Bapak mentua. Yelah aku. Itu je pun bapak mentua aku. Kau ada satu je lah bapak mentua apa, betul lah. Betul. Lepas tu masa tu juru cakap kepada keluarga wife aku, pangah aku lah. So dia suruh aku duduk sebelah. Dia kata, okey Ashraf, kita dah bincang tadi, okey tarikh perkahwinan sekian tarikh, gini. Dan hantaran belanjanya sebanyak sekian ribu. Setuju ke tak? Dia kan gitu kan. Mula-mula dia minta 20. Dia minta 20 Dia minta 20. Lepas tu aku cakap, kalau 15 boleh tak? Jangan celaka, boleh siap nego kau Aku cakap gitu, 15 boleh tak? Lepas tu atuk aku ada macam gini aku gini kan. Tiba-tiba dia macam sakit mata Kenyit kan. Lepas tu pak mentua aku cakap, boleh lah. Cik baik.
Nasib baik bapak motor kau okey dia bagi. Tak baik. Ah, Tak baik. Tak baik. Memang kau tahu tak yang bini kau sekarang tengah tengok sekarang ni? Tak kisahlah, biarlah dia dengar. Kan? Lepas dia pun dengar lah benda tu. Oh ya ke? Perbincangan tu dia pun dengar. Lepas tu aku cakap lah nak 15. Ha. Lepas tu wife aku dah habis semua kan. Ha. Kenapa tak nego sampai 12? Wife kau pun sokong. Itu baik tu. Sebab duit hantaran dan duit belanja tu semua kita orang kumpul sendiri. Kita orang kumpul sama-sama. Kan? Jadi 15 tu agak berat lah. Dan masa tu aku pun kerja sebagai, aku office boy ya time tu. Gaji baru 2,300. So dia tahulah aku punya kemampuan tu macam mana. Tapi aku rasa bini kau mesti ada benda lain ni. Sebab kau dah kumpul sampai 15,000 apa? Kan, kau dah kumpul 15,000. Lepas tu kalau katakan kau nego sampai 12, kau ada balance lagi 3,000. Mesti nak enjoy punya. Yelah, betul lah tu. Nak honeymoon nak apa kan. Betul lah tu kan, percaturannya tu kan. Tapi itulah aku tak berani nak nego sampai. Kalau aku jadi kau, aku nego bro. Kan? Sebab apa? Lah. Kalau daripada 20,000 kau boleh nego 15,000. Alah setakat lagi 3,000 apa ada hal. Kan? Tak, masalahnya bapak aku dengan atuk aku dah terkenyit-kenyit mata. Dah sampai gini kenyit-kenyit mata ke tu. Aku dah. Kalau aku jadi kau, aku nego je. Sebab apa? Dia more pada macam apa, you make it or you break it lah kan. Kata orang putih, what's the worst thing that could happen? Kau faham tak? Aku belum habis cerita lagi. Belum lagi. Sebab pak ngah aku tiba-tiba cakap barang sekarang mahal. Bodoh. Kan? Barang sekarang mahal. Yelah, kita nak buat madis ni barang sekarang mahal. Beras pun sekilo dah berapa. Tapi zaman tu beras kilo murah lagi bang. Tapi zaman tu memang murah. Tapi dia punya nilai dia tu mahal, babe. Yelah, kalau nak dibandingkan dengan sekarang lah kan. Betul. Kau pernah dengar ke mak bapak kita cakap harga barang murah? Mana pernah? Nasi mahal dia kan? Nasi mahal je. Tak pernah macam sampai sekarang aku tak pernah dengar. Belilah mainan ni murah je, beli kan. Tak pernah dengar. Aku even sampai sekarang pun aku tak pernah dengar mak aku cakap, baguslah kedai tu harga dia murah. Tak ada. Kalau kedai RM2, barang RM2 Taklah RM2 mahal. Kualiti macam gini pula. Habis kau nak kualiti macam mana siap? Kan? Lepas tu ayat dia, baik beli tu. Sama lah kalau fikir pasal anak aku kan. Baba nak beli chewing gum, tak boleh, mahal. Padahal chewing gum tu harga kat 7-Eleven baru RM1.20. Sama lah. Tak boleh, mahal. Kan? Lepas tu tiba-tiba kita ambil ni. Kita ambil Slurpee. Kan? Kita ambil itu. Aku ambil Lays kan. Lays. Lepas tu nanti mula anak cakap, tadi kata mahal. Ini duit kau ke duit aku? Kalau kau nak beli barang-barang mahal, kau pakai duit kau sendiri. Betul? Kan? Tapi itu aku buat kat anak aku. Aku tahu kita nak biasakan dia minta-minta sebenarnya. Aku tahu macam mana tahu. Sebab yelah budak-budak kan bila dapat duit raya kan banyak kan. Jadi aku akan adakan satu sesi. Wife aku akan adakan satu sesi pula dah. Satu sesi. Sesi di mana ramai-ramai duduk dekat hall tu, ramai-ramai buka sampul diorang, kira duit berapa ramai, berapa banyak. Kan? Kakak dapat 700 lebih 800. Abang dapat gini. Gini dapat. Kira total budak-budak yang dapat duit raya ni memang confirm lebih 500 lah. Kan? Betul. Jadi bila dalam kepala otak aku, diorang dah ada 500 dan ke atas ni. Setiap kali kalau diorang minta barang, boleh pakai duit sendiri. Boleh pakai duit sendiri kan. Tu lah. Aku itu tengok anak-anak aku kira duit kan 700-800 orang kan. Aku dalam hati kenapa lah tak raya tiap tahun, tiap bulan. Itu satu hal. Aku selalu bila aku nampak anak-anak aku duit raya banyak, macam untung diorang kan, diorang punya duit ni lagi banyak daripada duit bank aku. Kau faham? Tapi cuba kau bayangkan Kau bayangkan kalau dulu kita dapat duit raya kan siling-siling kan. Berat. Tak adalah banyak macam itu tau. Cuba kau bayangkan kalau kita dapat banyak 700 tu semua duit siling. Lepas tu kau pusing satu kampung. Jahanam bang. Dulu aku rasa aku masih ingat lah, dulu masa zaman-zaman kita collect duit siling apa semua ni. Paling-paling tidak duit sampul surat ni paling-paling tinggi pun RM5, RM10 lah paling tinggi lah masa tu. Betul. Aku paling tinggi collection aku lah, zaman aku sekolah, paling tinggi collection aku pun baru 300. Tapi 300 tu heaven mat.
Betul? Heaven. Oh, heaven. Aku tapi yang tak tahan dia tu dapat RM10 cukup ah. Londe saya suruh. Kan? Oi, Londe aku keluar. aku pernah baju Melayu aku sampai bocor ah. Balik-balik aku tadi rasa macam ada RM5 ni asal tinggal RM2.50 kan. Ini mesti duit wang mas kan? Wang mas. Wang Lepas tu mas. bungkus pakai surat khabar. Bungkus surat khabar itu standard, bungkus surat khabar. Kan. Bungkus surat Weh, khabar. ini kita dah melalu jauh. Kita gaya. Tak, aku ada terbaca tau. Aku ada terbaca satu komen orang ni. Dia kata apa tau? Dekat yang orang yang tu lah yang hantar RM50,000 tu lah. Ini majlis tunang ke presentation final year punya projek? Final year presentation. Aku harap dia tak bawa laptop lah. Kan? Aku rasa kalau dia bawa laptop kan, lepas tu dia pasang laptop dengan projektor kat situ, pengantin perempuan duduk atas pelamin, lepas tu kau project kan benda tu dekat dinding putih kat rumah tu. Tahu tak apa. Cik, ada HDMI kabel tak? Kalau boleh saya nak HDMI kabel yang panjang sikit 3 meter punya. 3 meter. Saya nak bawa laptop tu. Sebab saya tak bawa dia punya ni tak bawa pointer dia. Tapi kan kalau aku jadi mamat tu kalau kau nak poyo sangat lah dengan kau punya RM50,000 punya duit hantaran, bukan hantaran, duit yang kau dah bagi RM50,000 dengan 7 cincin bagai ni kan. Kalau kau dah betul-betul dah tahap overconfident poyo macam ni, kalau aku jadi dia kan, kau tahu aku buat apa? Syah lah, aku buat presentation kehidupan kami. Kau faham tak? Presentation kehidupan kami. Muka surat pertama, beli rumah gini, beli kereta gini. Kan? Slide yang kedua, anak dapat anak gini. Slide yang ketiga, 7 cincin, kita tambah lagi 4 cincin dalam masa lagi berapa tahun. Tambahlah lagi 3, cukupkan 10. Cukup 10, lepas tu pakai 10 jari, jahanam kau. Lepas tu bila time nak berak, kau nak kena cabut pula cincin. Nak kena basuh tahi kau. Tak lah, saya nak berak. Bang, cebok bang. Kau dia dah bagi RM50,000 kan, dah kena cebok pula. Aduh boy. Ada lagi komen. Alah, tak handsome, tak beradab pula tu. Okey. Ini aku tak faham Kalau macam kau cakap agak-agak tak payah body shaming. Body shaming tu teruk lah. Tapi okey. Yalah, face shaming. Tapi sekarang ni kan, macam kau cakap kan, sebelum ni kita ada trending topik. Okey, kita ada trending topik macam apa, penyondol, trending topik kan. Sekarang ni aku selalu ada satu soalan. Okey, kenapa penyondol ni, orang yang disondol dan orang yang menyondol ni, orang yang menyondol ni mungkin perempuan tu cantik, tapi yang dia sondol muka jantan tu, muka macam muka tak siap, kau tahu tak? Betul, Kan? betul. Itu satu. Ada yang ni, yang kantul dekat mana tu, yang laki dia buka pintu. Lepas tu perempuan tu macam ada kuru-kuru sikit. Lepas tu laki tu muka dia macam ni, yang Amak Ana. Mulut dia ada minyak-minyak sikit, bibir tebal. Astaghfirullahaladzim. Mulut minyak-minyak, tak tahan tu. Baru lepas makan fries aku rasa. Kan? Dia makan fries ke apa tu, berminyak mulut dia. Kan? Takkan dia pakai lip balm pula. Kan? Lip balm mana ada berminyak macam tu. Ayang. Kalau kau jadi perempuan, kau apa perasaan kau kalau boyfriend kau macam tu? Aku rasa kalau aku minta break terus. Kan? Aku tak minta break, bro. Kan? Habis tu aku akan kau lapkan bibir dia. Aku akan ludahkan muka dia, tahu tak? Baru aku minta break. Kalau kau macam kau minta break kan, aku akan ludahkan muka dia. Lepas dah ludahkan muka, dah kahakkan dia, baru aku minta break. Kau faham tak? Okey, itu satu. Kenapa awak nak tinggalkan saya? Kan, sebab mulut kau berminyak, setan. Saya tak suka lelaki bibir tebal. Kan? Okey, orang yang disondol, muka jantan tu memang muka jantan tak siap. Perempuan cantik mungkin, kan? Lepas tu kalau kes yang lelaki curang pula, bini yang sedia ada ni memang tip top, cantik. Kan? Orang Kelantan bukan Kelantan, muka putih gebu kan. Sekejap lagi dia pergi curang dekat satu Mina ni, gelap, kurus, bibir tebal berminyak. Kan? Aku pelik kadang-kadang orang ni. Kau faham tak? Dia macam kau dah dapat Lamborghini ni, tapi kau nak bawa juga kancil. Aku tak faham loh, aku tak faham. Kan?
Tapi dia berbalik kepada rasa syukur. Faham? Ya. Kan? Betul. I mean, aku bukanlah nak kata aku ni malaikat yang yang baik semata-mata dan sebagainya kan. Aku pun ada perangai syaitan aku juga. Zaman-zaman muda aku pun ada juga syaitannya kan. Tapi bila aku fikirkan balik, apa yang Allah dah bagi tu, itu antara yang terbaik lah. Betul. Kan? Betul. Lepas tu kau memilih untuk curang, satu hal. Curang tu satu hal. Dah orang kata, okay, ini mulut jahat aku dah halang-halang kau nak curang, ambil lah yang cantik lagi. Ini dah lah kau curang. Lepas tu kau ambil yang hitam. Lepas tu bibir tebal berminyak pula. Ini orang kata dah ada permata kaca yang kau pilih. Tapi sebenarnya tu bukan kaca tu yang kau pilih, tu cardboard. Cardboard. Aduh. Cardboard kan gitu-gitu gerempol Kan. Dia pakai cardboard rupanya. Dia punya cardboard lah. Tapi kalau cardboard, bibir tak berminyak, bib. Bibir kalau cardboard, bibir tak berminyak. Tak ni yang dia bahagian yang tu dia aklik. Kan? Aku macam itu antara benda yang aku tak faham. And then sekarang jadi pula benda macam ni yang orang nak pergi meminang sendiri. Okay, aku salute lah dengan keberanian dia untuk pergi meminang dan sebagainya. Okay, whatever lah kan. Tapi untuk kau jadi juru cakap diri kau sendiri, bagi aku tu sudah tak betul, babe. Betul. Kan? Ada orang komen jugalah, ini nama dia pick me syndrome, bro. Nampak ada kan? Ada. Good luck bakal pengantin perempuan kata dia. Pick me syndrome. Bermaksud dia macam tolonglah pilihlah aku. Aku rasa lah. Mungkin aku boleh research kejap. Pick me syndrome kejap Pick me. Apa kejadalah kan. Lepas tu Pick me. Ada yang buat ni lagi best. Dia ambil gambar pak cik dia tengah duduk. Lepas tu dia buat caption, apa benda kau merepek ni lah Hanat. Okay. Now, pick me syndrome pick me syndrome dalam kurungan ataupun pick me girl ataupun pick me boy, okay? Adalah istilah slang yang merujuk kepada tingkah laku seseorang. Okay, biasanya adalah perempuan yang berusaha, alamak mana pula, yang berusaha, kambing tu hilang pula aku. Okay. Ini adalah istilah. Dia pun suruh aku pick dia juga ke apa sekarang ni? Aduh, kambing. Nampak kau tak sabar nak kecam budak ni. Aku geram. Okay. Pick me syndrome ataupun pick me girl, pick me boy adalah istilah slang yang merujuk kepada tingkah laku seseorang, biasanya perempuan, yang berusaha keras tampil berbeza, tampil unik ataupun lebih unggul daripada orang lain, terutamanya sesama jantina, untuk mendapatkan perhatian, pengakuan ataupun validasi daripada jenis lawan jenis lah. Kan, itu adalah pick me syndrome. Okey, jadi dia ada ciri-ciri dia. Kau tahu ciri-ciri utama pick me syndrome ni? Bibir tebal. Ciri-ciri utama dia adalah bibir berminyak dan tebal. Tak. Okey. Ciri utama dia adalah merendahkan orang lain. Okey, lepas tu dia bukan macam lelaki ataupun perempuan yang lain. Lepas tu dia mencari validasi lelaki ataupun perempuan. Dan dia berpura-pura santai ataupun pura-pura relax orang dia. Tapi sebenarnya dia macam tolong aku berbeza. I'm unique lah. I'm unique. Please lah. Fuck you. Unique celaka betul. Bangang siap hari ni. Aku rasa pick me syndrome ni kalau digunakan pada tempat yang betul, benda tu jadinya baik. Kan? Contoh macam kau dalam konteks kerja. Konteks kerja, ya betul. Jadi politician mungkin, debaters, pick me syndrome tu betul. Tapi kalau dalam majlis pertunangan tak payahlah. Korang pun tak nak tengok kau lah. Bagi aku kalau dalam majlis pertunangan ada orang yang pick me syndrome ni, bagi aku yang pihak perempuan ni, aku rasa baik korang get ready untuk angkat kaki je lah. Hati-hati lah, hati-hati. Kalau nak kahwin dengan dia, kau hati-hati lah. Make sure kau boleh didik dia lah. Tapi kalau macam ni, aku nampak macam tak boleh didik ni sebab bibir dia tebal. Bibir dia tebal dan berminyak kan. Lepas dah berminyak merekah pula tu. Tahu tak apa, kalau makan kalau
Kalau contoh kau jadi kahwin dengan dia, Ha. kan? Kau jadi kahwin dengan dia, lepas tu dah habis majlis apa semua, malam pertama ni tengok ada lauk-lauk masak merah tu tak habis lagi makan. Malam confirm pijau pipi. Kan? Aku tak boleh tahan lah dengan orang pick me syndrome ni. Aku tak Kau pernah ada pengalaman ke dengan orang macam ni? orang-orang macam ni aku ada pengalaman dalam konteks kerja ada. Ada. Orang yang rasa diri dia bagus, orang yang memerlukan validation orang lain, dia rasa diri dia adalah yang paling power dan sebagainya. Dia nak jadi lain, nak jadi unik dan sebagainya. Ada. Tapi bagi okey tak? Dalam konteks kerja aku tak kisah, whatever lah, you know. Tapi kadang-kadang annoying juga ah. Kadang-kadang rasa macam nak penumbuk pun ada muka dia, tapi yalah, whatever lah. It doesn't matter kan. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau kata contoh lah, kita ambil cerita contoh yang 50,000 punya orang ni lah. Budak 50,000 ni kan, cerita-cerita macam ni. Kalau katakanlah aku ada kat situ. Kau lempang dia. Aku tak lempang, babe. Habis tu? Kalau lempang itu kau dah buat orang kata assault lah. Kan maknanya benda habis tu kau suruh dia buat presentation. Itu yang pertama lah. Cakap, bro, laptop mana? Kan? Laptop mana? Apa fokus kau 5 tahun akan datang? Fokus kau untuk lagi 5-10 tahun dengan anak daga ni. Kan 50,000 kau ingat besar sangat 50,000 kau. Fokus dia punya canvas kau macam mana? Mana revenue kau dapat? Berapa kau punya cost, total cost dengan profit kau berapa? Aku nak tahu net revenue kau berapa. Mampus. Kena pula dia ni belajar sastra. Matilah nak jawab. Aku akan cakap apa tau, kalau kata aku ada kat majlis tu kan. Aku akan tanya satu benda. Assalamualaikum. Minta maaf saya nak mencelah sekejap. Encik ni siapa ya? Tak, saya Hafiz, saya tetamu kat sini tapi saya mewakili bahagian orang perempuan lah. Aku ingat kau nak cakap department. Saya mewakili pihak perempuan. Saya just nak fahamkan konteks saudara. Saudara apa nama tadi saudara tadi? Apa nama saudara? Saudara 50,000. Saudara 50,000. Saya tak tahu nama saudara apa tapi saya nak tanyakan pada konteks dia. Ya. Kalau katakan saudara cakap pasal 50,000, saudara dah kumpul duit 50,000 dan sebagainya, apakah kesinambungan duit 50,000 yang diberikan kepada bakal pengantin ini? Dan kenapa kena beli sampai 7 cincin? Adakah saudara ni hanya menunjuk-nunjuk dan bongkak dan riak, takabur? Kan? Adakah cincin-cincin tersebut ada maknanya? Adakah cincin-cincin tersebut akan dipakai satu hari satu? Panggil Thanos? Kan? Ataupun panggil Thanos? Kan? Aku kalau serius bro, kalau aku ada kat situ aku cakap kau, alamak, sedap syul. Kan? Itu bagi aku nak tahu satu je, cincin tu dia dapat daripada mana? Aku rasa dia beli kat Shopee. Dia beli kat Shopee mah. Shopee free shipping, kadang-kadang beli. Sekarang emas mahal lah sial. Mana kau tahu dia bagi emas? Mana kau tahu dia bagi emas 7 cincin tu? Takkan dah nak kahwin bagi cincin tikam siut. Paling-paling tidak pun dia beli Shopee, babe. Kan? Ke Pandora? Buy 3 free 2. Tak Usnuzon lah Pandora. Pandora Tak. Tapi Pandora pun tak murah bang. Mahal tu. Pandora. Bini aku 3-4 kali ajak aku masuk Pandora. Aku nak jalan buat nak masuk pintu tu aku pusing balik. Aku kalau bini aku ajak masuk kedai emas, kejap lagi datang balik anak berak. Itu je alasan aku nak terberak. Aku cakap mas mahal. Mas mahal, semua orang tahu mas mahal. Mahal. Kadang-kadang dia jalan kan, dia nampak kedai Pandora ke, dia nampak kedai emas kan, tiba-tiba dia macam dah tarik-tarik aku kan. Bi, I datang balik bagi pergi toilet sekejap nak terberak. Aku akan bertapa dalam toilet, Bi. Aku akan bertapa 15 minit, 20 minit kan. Layan TikTok dulu, berak dah habis ni. Layan TikTok dulu kan. Tak kering ke? Tak kering. Dia berminyak. Kalau tak lubricant. Berminyak kan. Tapi serius lah, aku tak boleh belah lah orang macam ni. Kan. So okay, apa kau punya nasihat kepada pemuda-pemuda zaman sekarang ni? Nasihat aku senang je. Kau follow je apa yang dah ada. Follow template lah kan. Ikut template lah. Follow the flow je. Tak kalau diberi peluang berucap, kau aku rasa kalau kita merendahkan diri, tapi janganlah sampai rendah sangat kan. Kalau kita merendahkan diri, menunjukkan kita punya gentleman, kita punya jangan kau gentil pula kat situ. Kan kalau kau merendah diri, jangan kita menunjuk gentleman dan gentleman. Ataupun aku lebih suka macam ni. Aku lebih suka cakap merendah diri dan kau up bapak mertua kau up
bapak kau kan, beri perhargaan kat dia orang. Aku rasa itu lebih better lah. Kan? Bapak mertua kan, pakcik jangan risau pakcik. Walaupun saya tak mempunyai RM50,000 untuk anak pakcik, tapi saya adalah seorang gentleman dan saya adalah seorang gentleman. Tak percaya tengok saya tengah gentle. Anak pakcik mesti happy kalau kahwin dengan saya sebab saya terror. Saya terror bab gentil. Bodoh. Tak bagi aku macam aku diberi peluang berucap masa tu kan. Aku just cakap terima kasih kepada ayah dan juga arwah atuk aku masa tu. Terima kasih juga kepada bakal mertua saya, Cik Jamaluddin gini. Dan dia sudi menerima rombongan. Saya tahu saya akan cuba berusaha untuk menjaga ni gini menjaga nama kedua belah pihak. Itu je. Kau tak payah nak cerita. Saya dah transfer sebenarnya kalau aku lagi malu lah dah transfer 7,000 sebab itu motor saya hilang, dapat claim. Saya dapat claim, full claim lagi, total loss. Full claim lagi. Saya claim total loss lah. Saya dapatlah 7,000 kan. Nasihat aku mudah je. Kau ni lah, ikut je lah orang tua. Tapi tu untuk kau agak terror juga sebab kan kau masih lagi nak berucap, kau nak cakap terima kasih dan sebagainya. Macam aku dulu tak ada, babe. Tak ada terus aku masa tu lepas kau makan je lah. Lepas dah settle tu kan, lepas orang family member semua dah settle, lepas tu Fiz, main masuk kata kan. Masuk. Oh ya ke? Okey, aku datang masuk kan. Salam cium tangan orang semua, nenek, mak mertua, bapak mertua orang. Semua orang kau cium tangan? Aku cakap orang yang tua lah. Kan, janganlah. Ingat budak-budak tengah main tepi kau cium tangan. Nak tunjuk sangat yang kau ni gentleman. Itu dah gentleman, bray. Okay. Jadi aku salam semua. Aku tak ada cakap terima kasih, tak ada tak ada Okay. Aku terus tengok dekat meja makan, ada roti jala, ada soto. Itu yang gua bedal dulu. Dah bedal yang tu cukup-cukup, ambil gambar, ciao. Tak ada. Tapi gitu pun okey. Itu pun okey kan. Tak ada masalah yang tu. Jadi sebenarnya pengantin lelaki waktu ni dia tak perlu. Tak ada kepentingan apa pun masa tu. Betul? Tak ada apa pun. Aku masa tu disebabkan oleh permintaan pengantin keluarga sebelah perempuan nak tengok aku nak tengoklah bakal menantu, bakal keluarga baru. Kan? Itu je, just itu je. Tak ada lebih, tak ada kurang. Itu je. Faham? Kan? Okey. Itu pesanan untuk kita pada episod kali ni. Episod kali ni basically jangan jadi poyo Kau nak kahwin tak ada masalah. In fact tunang tu pun tak wajib kan. Yang wajib dia akad dan nikah kan. Akad nikah kan, akad dan nikah pula dah. Dan ingat lagi satu, pertunangan ni sepatutnya dirahsiakan. Betul. Ya. Aku pernah dengar benda tu. Ya, dirahsiakan. Tak payah buat besar-besar, buat kecil-kecil. Kalau boleh antara adik keluarga terdekat je yang tahu. Sebab apa? Tiba-tiba kau tunang, besok putus tunang. Tak jadi. Pasal macam tadi itulah. Kan? Ibu tebal berminyak. Baru dia tahu tunang dia makan macam mana kan. Dia saja je Fiz. Dia saja je keluarga perempuan ni buat jamuan makan-makan tu. Sebenarnya dia tak payah buat pun tak apa. Dia nak tengok anak menantu dia, bakal menantu dia makan macam mana. Kena pula Apis masa makan soto dengan toge tersedit. Selit satu hal, berminyak pula mulut kan. Berminyak pula tu. Lepas tu bila cakap kan, biasalah pakcik kan, saya gini-gini, mulut dah gini berminyak kan. Lepas tu dengan bercakap dengan toge kat tepi. Toge tak apa, sangkut cili pula celah gigi. Lepas tu senyum. Hai awak. Kan ada cili kat sini relax ke kan. Itu cili ke? Tak, ni bukan cili ni. Ni biasalah ni. Tadi pagi tadi I pakai. Lagi satu. Cik. Bergedil habis bergedil. Cik, bergedil ada lagi cik. Habis lah. Saya tak sempat makan bergedil tadi. Kan? Kalau bergedil tak ada, saya boleh gentil kan? Okay guys, kita rasa itu saja untuk hari ni. Topik kita pada hari ni, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dalam Gua Punya Podcast dengan episod yang lebih menarik untuk kita huraikan, untuk kita rungkapkan bersama. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Bye-bye. Gua punya suara gila, suara rakyat. Sembang tiada tapi memang padu buat kau lega. Punya tempat lain kau bergerak. Stay gila, stay raw, jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia.